Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Oh, okey. Saya nak umumkan untuk episod kali ini dan beberapa episod akan datang. Kita berada live dan juga berada liputan kita berada di Johor, insya-Allah. Sempena dengan Pilihan Raya Negeri Johor 2026. Jadi apa khabar semua penonton? Pertamanya sebelum kita pergi lebih jauh dan nak memperkenalkan panel kita pada hari ini, nak minta tolong semua yang menyaksikan podcast Kekal Tenang untuk subscribe, follow, share, like, komen dan apa yang sepatutnya lah. So insyaAllah kita sedang hampir sikit lagi nak menuju kepada 10,000 subscriber, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak semua yang masih setia menonton. Tanpa buang masa, kita perkenalkan Tuan Rafiq. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, apa khabar Johor? Okey. Saya orang Johor. Masa ni lah semua mengaku Johor. Johor lah semua dan sebagainya kan. Tapi Alhamdulillah, kempen nampak gaya so far okey. Dan terima kasih atas jemputan. Gempas. No, kita berada di Gambir. Gempas tu mana pula? 09 Gambir. 09 Gambir. Satu kerusi daripada 33 Perikatan Nasional. Alhamdulillah. Tuan dah berapa lama di Johor ni? Saya rasa kerap turun ni. Kerap turun 2 hari sebelum penamaan. Sebenarnya kita dah bermesyuarat banyak kali sebelum tu di KL dengan calon, of course dengan gabungan-gabungan kita dalam parti komponen Perikatan Nasional. Dan turun betul-betul di Johor ni 2 hari sebelum penamaan. Stay sampai hari penamaan. InsyaAllah. Lepas tu dalam tempoh kempen 2-3 hari naik turun. Yalah, ada mahkamah, ada datang sini. Ya. Tapi rakan-rakan lain ada di sini. Dan minggu ni kita start berada di sini balik. Rombongan daripada Selangor, rombongan daripada Kedah dah sampai. Alright. Dan kita akan berkampung sehinggalah insyaAllah 11 Julai. Setakat ni macam mana penerimaan Okey. Alhamdulillah setakat ni penerimaan nampak okey. Tapi first week kan, macam biasalah, first week ni banyak tentang PDM, test water, tunjuk muka, dapat feedback. Dan minggu kedua adalah minggu di mana kita turun lah. Bigan semua turun lah insyaAllah. Saya tengok parti lawan pun dah start bawa manifesto. Dah bawa tawaran dan sebagainya lah. Betul. So crucial sebenarnya biasanya minggu kedua lah. Betul. Minggu kedua seperti mana-mana kempen pun, minggu kedua adalah minggu yang paling penting untuk kita. First week tu kita akan touch, kawasan kita akan tengok, baca. Lepas tu minggu kedua adalah di mana kita akan really pergi dan orang kata kaut undi tu lah. Kawasan hitam kat mana, kawasan putih mana, kawasan kelabu macam mana. Setakat ni feedback Alhamdulillah okey. Calon kita ni Suraya Sulaiman, calon nombor 3 atas kertas undi bagi Perikatan Nasional. Menariknya adalah 2022 kita bertanding di situ juga. Di Dun Gambir. Of course tidak menyebelahi kita tewas. Tapi dia continue. Dia continue turun kawasan dan dia pun memang asal orang Tangkak. Kampungnya pun ada dalam satu PDM yang dipertandingkan di situ. So orang kenal dia. Orang tempatan, orang kenal dia. Seorang wanita. Dan dia ada menjaga sendiri, ada NGO, ada persatuan dan banyak turun ke bawah walaupun dia kalah. So itu antara faktor utama lah di mana kita kata okey, dia ni sesuai. Kalau saya nak tengok, kalau saya nak minta tuan bagi situasi lah kalau kita tengok PRN dan juga PRU 2021 2022, kalau Dun Gambir tu sendiri ada tak nampak perubahan, peningkatan ataupun penurunan undi pada calon penyandang? Daripada PRN kan 2021 yang kita tahu turn vote rendah dan sebagainya. 2022 adakah calon yang menyandang tu dia punya kedudukan undi walaupun ialah bukan DUN parlimen, tapi di PDM tu sendiri ada peningkatan ke macam mana? Ada sedikit pengurangan, tapi Johor ni is quite difficult lah. Dia quite payah jugalah. Kita tahu Johor ni memang kubu bagi Barisan Nasional. Kita pun faham benda tu dan kita tahu bahawa mereka kuat di Johor. So tapi penurunan sedikit tu ada. Deposit undi diorang tu masih kekal daripada PRN hinggalah ke PRU dalam parlimen pun. But saya rasa untuk mengejar tu ada peluang, insyaAllah. Ada penurunan sikit, but I think overall lah dalam semua 56 kawasan di Johor ni, terutamanya di mana majoriti adalah penduduk
pengundi Melayu. Ya. So nampak fixed deposit untuk UMNO Barisan Nasional tu ada lagi. Okey. So the rest untuk kejar tu adalah atas pagar. Betul, Majoriti atas pagar tu yang tengah kejar. Okey, baik. Jadi mungkin saya boleh menuju kepada kita punya the first killer question lah. Perikatan Nasional ni 33 kursi. So kat luar sana naratif menyebut tentang kok mana pun kalau Perikatan Nasional ni masuk ke Johor seperti mana yang tuan sebut tadi, fixed deposit bagi UMNO dan sebagainya, ada peluang ke Perikatan Nasional ni nak menjadi sebahagian ataupun menjadi kerajaan penuh? Tuan melihat bagaimana? Saya suka melihat dari segi pemahaman politik di Malaysia ni lah. Kalau kita ikut undang-undang, siapa yang bentuk kerajaan? Yang bentuk kerajaan adalah pihak yang akan mendapat lebih daripada separuh kerusi yang dipertandingkan. Simple majority. So, kalau 56 kerusi dipertandingkan di Johor, kita perlu 29 untuk bentuk kerajaan. Kita bertanding 33 kerusi. So dari segi segi matematiknya make sense lah. Alright. Itu satu. Tapi nombor dua, kalaulah kita ditakdirkan tidak menjadi kerajaan. Kita ada peluang untuk menjadi pembangkang stroke pengimbang yang kuat. Betul. Kan? So ini sebenarnya peluang untuk dia sebenarnya peluang yang besar untuk rakyat Johor. Betul. Rakyat Johor ada peluang untuk dia boleh hantar signal yang amat jelas. No, we don't want kerajaan ni, kita nak kerajaan yang baru. Dia boleh vote in everyone dalam Perikatan Nasional. Mana tahu, mungkin berjadi. Atau peluang juga untuk rakyat Johor kata kita perlukan pembangkang dan pengimbang yang amat kuat. Pun mereka boleh lakukan juga. So sebenarnya nothing tulus agak bijak sebenarnya untuk mengambil 33 kerusi. Pembacaan saya macam tu lah. Dan agak bijak juga kerana saya rasa pimpinan tertinggi Perikatan Nasional melihat kepada mungkin this is not our target. But our target is pilihan raya akan datang, terutamanya menuju ke pilihan raya umum yang akan datang untuk memperagakan kepada pengundi, memperagakan kepada masyarakat, memperagakan kepada rakyat di luar Johor bahawa kita ni sedang membentuk satu gabungan yang jauh lebih besar untuk menghadapi pilihan raya. Seperti mana saya selalu katakan Nazir, maybe this is our road to Putrajaya. Alright. Kalau kita tengoklah kita make it easy narrative. Tuan melihat parti mana yang paling terbeban sebenarnya dalam pilihan raya negeri Johor ni? Kalau kita tengoklah UMNO dengan quote unquote super majority yang didapat pada PRN 2021. PH now is the government of the day di persekutuan. Dan Perikatan Nasional mungkin tak dilihatlah ada beban sangat dalam menyertai pilihan raya negeri Johor ni. Tapi kalau bagi tuan, beban paling besar bagi pilihan raya negeri Johor ni siapa sebenarnya? Saya suka melihat macam ni, Nazir dan rakan. 2 jam dari sini is Putrajaya. Daripada Gambir lah. Kalau tempat kita ni Gambir. Gambir ni adalah antara permulaan dia Johor Utara, antara yang masuk Tangkak tu kan. 2 jam daripada Bukit Gambir tu, exit 236 adalah nilai dan kemudian membawa ke Putrajaya. Okey. Di Putrajaya, mereka bergabung bentuk kerajaan. Okey. Tapi bila diorang datang ke sini, diorang bertukar baju, lain-lain parti berlawan sama sendiri. Kalau saya tengok saling bunuh-membunuh. Saling bunuh-membunuh. Yang ni kata manifesto kau ciplak, yang tu kata manifesto kita adalah untuk kemajuan. It doesn't make sense. Ya. So sebab tu saya kata pilihan raya Johor ni merupakan satu peluang yang amat baik untuk rakyat Johor menghantar satu mesej dan signal yang jelas. Bahawa kita tidak suka penipuan politik sebegini. Saya membacanya sebegitu. Sebab yang mengetuai Pakatan Harapan di pusat adalah Perdana Menteri. Yang mengetuai Barisan Nasional yang jadi kerajaan di sini adalah timbalan Perdana Menteri. Betul. So tak make sense. Netizen sekarang mula buat video-video yang kelakar sebenarnya. Saya tengok semalam saya baru tengok ada seorang brother tu, dia parking motor dia pergi kat bendera BN, dia pergi kat bendera Pakatan Harapan, dia ikat. Dia kata halang-halang kahwin je lah, senang sikit. Jangan tipu rakyat. Ini orang biasa berfikir. Dan orang biasa tu lah anak muda. Anak muda adalah, jangan tipu diri sendiri, anak muda adalah majoriti atas pagar.
54%. Dan kita selalu kata lah, anak muda ni lepak kedai mamak, anak muda ni lepak kedai makan, dia main game je. No, diorang tengok, diorang faham, diorang sedar. So saya rasa ini seperti you kata tadi, Perikatan Nasional tak terbeban. Yang terbeban untuk explain kepada rakyat adalah kenapakah dua gabungan yang membentuk kerajaan di Persekutuan, anak murid dengan cikgu tu, dia kena datang kat negeri yang 2-3 jam saja daripada KL, kemudian dia bercakaran. Seorang bawa kenduri rakyat di situ, hentam yang ni. Seorang lagi buat perjumpaan rakyat, dia hentam yang sini. Betul. So sepatutnya kita Perikatan Nasional menggunakan peluang ni, kesempatan ini untuk explain dengan bahasa mudah kepada rakyat. Kadang-kadang politik ni tak perlu complicated. Betul. Politik ni perlu explain kepada rakyat dengan bahasa mudah untuk menunjukkan bahawa tengok Perikatan Nasional kita ni ikhlas nak bantu rakyat. So serve it to the rakyat. Okay, bila tuan sebut pasal explain saya tertarik Dor Gambir Perikatan Nasional Pejuang menghantar seorang wanita dan usianya agak muda. Saya tengok sekarang trend budak muda dia suka mendengar. Maknanya kalau kita datang kat dia meraya undi, kita explain dia apa kita nak buat, will take around 2 to 5 minutes. Saya tengok sekarang ni diorang boleh stay dan dengar. Dan sampai kata saudara dia start bertanya. Itu perangai budak muda sekarang lah. Macam mana tuan melihat di Gambir tu sendirilah? Perkara yang sama berlaku. Perkara yang sama berlaku. Alhamdulillah calon kita Suraya tu sebab dia dah lama berada di situ, umur pun agak muda lah, 45 tahun. Dan dia satu-satunya calon wanita di situ. Betul. Yang bertanding, yang dua lagi calon daripada Barisan dan Pakatan Harapan. Diorang ni adalah seorang tu penyandang, seorang lagi tu adalah daripada PKR tapi lelaki lah dua-duanya kan. So kita ada calon wanita. Bila kita pergi ke lapangan, kita berjumpa dengan pengundi, kita dapati bahawa mereka bertanya. Kali ni mereka banyak bertanya. Dan surprisingly, bila kita di kawasan bandar, terutamanya dengan pengundi-pengundi Cina, you menang, you bertanding tak apa, tak ada masalah, jangan tipu. There's a very strong message, jangan tipu tu. So bila kita dengar, dan kita tak dengar di satu kawasan, kita dengar di pelbagai tempat, jangan tipu. So bila hantar message macam tu, ini rakyat biasa ni, ini pengundi biasa ni kan. Dalam waktu tu saya ingat lagi calon kita berjumpa dengan seorang aunty tu. Aunty tu siap ajak dia makan durian lagi. So sambil makan durian tu aunty kata, you kalau mau menang, you kena menang, baguslah you perempuan, you bagus bekerja, saya tengok you, tapi kalau you menang, you jangan tipu. Saya rasa tu message yang maknanya apa? Maknanya pengundi dia nak orang yang ikhlas bekerja untuk dia. Alright. Akhirnya siapa wakil rakyat? Wakil rakyat adalah suara rakyat lah. Betul. Sebab rakyat tak boleh masuk ke Dewan Undangan Negeri, tanya soalan, rasa tak puas hati, tanya kenapa jalan dia tak betul, kenapa paritan ni ada problem, kenapa sampai internet aku lemah. Rakyat biasa tak boleh masuk. So lesennya adalah kena menang pilihan raya. Betul. So orang yang menang pilihan raya tu mewakili penduduk-penduduk dan pengundi di situ. So ikhlas lah. Diorang nak keikhlasan. Saya lupa nak sebut pasal benda ni sebab satu benda lah, bila kita tanya budak-budak muda ni, dia start boleh mendengar walaupun yang datang tu orang politik. Saya lupa nak sebut pasal benda tipu ni. Yes bro, for your info, benda ni saya dah turun Johor ni ulang alik dah ni. Maknanya memang naratif tu betul memang orang semua orang cakap benda yang sama. Macam ni lah mudah, intel kita sama. Kan? Dan pasti intel kita, walaupun kita parti politik berbeza, gabungan yang sama, diorang pun belah sana pun ada intel yang sama. Dan kalau belah sana ada intel yang sama, SB pun ada intel yang sama juga. Betul. So benda tu lah yang sebenarnya, you perasan tak satu benda? Selalu nak masuk minggu kedua kita akan nampak kempen tu hangat kan? Betul. Kali ni macam suam, macam pergi tak pergi. Betul. Maknanya reading diorang pun sama dengan reading kita. Rakyat ni tengah access ni, dan isu tipu tu isu besar. Jangan ulang-ulang. Saya ulang dalam menipu lah. Okey. Kita ni kita sedang berperang. Seminggu ni kita boleh dapat sedikit dapatan. Saya ada baca beberapa artikel. Ada 2 artikel yang diterbit oleh The Star dan juga Sina. The Star disebut tentang pada hari ke-5 ataupun ke-4 kempen, Barisan Nasional mengadakan satu sidang mesyuarat tergempar sebab mereka merasakan yang result setakat ini mereka akan ada mengalami defisit kerusi.
Daripada 40 tu turun kepada 35. Ada 14 kursi dalam bahaya. 14 kursi dalam 14 bahaya. kursi dalam bahaya. Okey, saya yalah terbitan akhbar media perdana kan. So kita anggap itu adalah fakta lah. Okey, dan baru je semalam saya baca daripada Sina peluang PH untuk dapat satu simple majority sekarang ni dah bertukar jadi 50-50. Maknanya BN boleh bentuk kerajaan simple majority, PH pun boleh bentuk kerajaan simple majority. Okey, soalan saya lah sebagai pemerhati politik. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, Tuan Rafiq ni kalau bab bukanlah gerila. Fighter dalam politik ni, mahkamah turun naik dan sebagainya. You ada pemerhatian you sendiri. Daripada semua maklumat yang kita dapat ni, apa you punya jangkaan lah? Perikatan Nasional ya, kita ada satu konotasi naratif kita, tapi melihat kepada perebutan kuasa ni, apa you punya jangkaan lah pada 11 Julai ni? Saya rasa akan ada problem ni. Okey. Saya rasa akan ada problem dari segi kerisauan yang ada betul-betul di kalangan mereka yang bentuk kerajaan. Saya kata bentuk kerajaan tu maknanya dua barisan ni lah. Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Okey. Saya lihat mereka ni tak boleh nak baca ke manakah pengundi nak beri undi mereka. Terutamanya pengundi bukan Melayu. Okey. Saya rasa. Sebab dua-dua merasakan dia boleh dapat dua-dua undi. Dua-dua undi. Okay, PH boleh rasa dia boleh dapat undi BN boleh rasa boleh dapat undi PH. Okey, menarik. Dan kalau pimpinan pertengahan parti masing-masing atau gabungan masing-masing bergaduh sama sendiri, tak apa. Ini dah bergaduh secara besar-besaran antara menteri besar yang ada dengan menteri besar yang dikatakan akan masuk. Alright. Itu dah bercakaran. Okey, betul, kan? betul. Nak debat tak nak debat, nak kata ini manifesto dan sebagainya, itu pun dah satu hal. Kemudian datang pula timbalan Perdana Menteri, dia kata jangan risau. Macam mana pun kita di Kerajaan Persekutuan akan mengadakan hubungan yang akrab dengan Kerajaan Negeri Johor. So dia dah berterabur, dia tak match. Kan, sebab tu saya kata kadang-kadang kita sebagai orang biasa, kita fikir secara logik. Logiknya adalah macam mana diorang boleh bentuk kerajaan di Persekutuan, tapi datang di sini, baju asing-asing, color asing-asing, buat program asing-asing kan. Tapi lepas tu, adakah diorang berhenti kejap kat rehat dan rawat iCrow tu, tukar baju? Lepas tu, tak tahulah sih, sebab nampaknya macam tu lah. Alright. Kan? Betul juga tuan. Pelik. Pelik macam mana dia orang boleh masuk dalam PRN ni. Okey. Soal tentang bagaimana bayangan kita kepada dua kuasa yang sedang berebut ni, yang penuh dengan kekeliruan ni. Ni mungkin kita punya landing lah. Apa yang tuan boleh pesan lah kepada pengundi supaya kita ni lebih jelas Perikatan Nasional ni nak bawa apa sebagai satu ketumbukan parti politik yang di dalamnya ada parti-parti komponen yang nak menyelamatkan rakyat. Apa harapan tuan kepada pengundi yang mungkin Perikatan Nasional boleh bawa ke depan? Saya rasa benda paling penting yang Perikatan Nasional boleh bawa ke hadapan untuk Johor ni adalah Perikatan Nasional tak janji kosong-kosong. Alright. Tak janji macam-macam benda. Kan? Betul. Contoh semalam ada orang kata kemenangan di Johor akan menjadikan referendum membebaskan Najib Razak. Oh, stated clear. Ada yang kata macam tu. Okey. Itu menunjukkan bahawa Najib Razak perlu dibebaskan. Alright. Ini suara orang Johor. Alright. Kemenangan besar di Johor. Okey. Itu janji yang tak boleh masuk akal. Sebab kita pun tahu Najib Razak dah masuk mahkamah, dia dah melalui proses. Rakyat melihat benda tu. Itu pertama. Kedua, ada yang duduk dalam Kerajaan Persekutuan, dia kata bahawa menangkan Pakatan Harapan untuk bawa kemajuan di Johor ni. Okay. Habis you berkawan dengan Barisan Nasional, dia tak pernah bawa kemajuan. Tapi you dalam kerajaan. Ada pula yang kata manifesto ni kita nak Johor terus bergerak maju. Tapi you dah jadi kerajaan selama ni. Habis sebelum ni you tak pernah bergerakkan maju ke? Okey. Kan? So janji pelbagai ni yang memeningkan rakyat. Yang tu pertama. Perikatan Nasional pula, dia tak janji apa-apa. Dia kata kita ada 33 calon. Dan saya lihat kempen kebanyakan calon adalah kita nak jaga kebajikan rakyat. Kita nak bawa suara rakyat. Kita nak bawa
visi rakyat dan kita ikhlas untuk bekerja. Saya rasa itu simple, direct dan mesej amat jujur dan mudah difahami oleh rakyat. Betul. Sebab akhirnya apa Nazir? Tadi poin sama yang Intel yang semua ada. Orang tak nak ditipu. Orang tak nak rasa ditipu tu adalah satu mesej amat jelas dan saya rasa Perikatan Nasional kena berani untuk membawa pendekatan sebegitu rupa. No, kita tak nak datang pilihan raya janji macam-macam. Kita nak jadi sebuah gabungan yang boleh menjaga kebajikan rakyat. Dan saya rasa itu mesej yang simple dan plain. Betul. Untuk tidak confusekan pengundi dan juga masyarakat di Johor. Okey. Landing yang menenangkan. Menenangkan, tapi pada masa yang sama saya nak ambil kesempatan ni kalau boleh. Terus. Merakamkan penghargaan yang amat besar kepada khususnya Bersatu dan PAS dan Bersatu, MIPP dan Gerakan, kerana ialah ramai di luar tu dia ada satu naratif di media yang menyatakan bahawa Gambir tu kosong lah, tak ada orang pergi tolong dia pun kan. Rupa-rupanya ni saya bagi jadual lah rupa-rupanya hari pertama penamaan calon je, orang Bersatu kawasan, orang PAS kawasan datang. Apa yang kami nak bantu, apa yang kami nak tolong. Lepas tu tempoh kempen pula semalam Yang Berhormat Prof Haim Hilman datang turun ke Gambir untuk bantu kempen solat Jumaat dengan Datuk Seri Mukhlis dan sebagainya. Dan kita pun ada Isham Jalil insya-Allah datang esok. And then pada 7 hari bulan Julai, esok 5 hari bulan Julai malam Tan Sri Muhyiddin pula buat ceramah perdana di Gambir. 7 hari bulan Tan Sri Anwar Musa pula nak turun ke Gambir. 8 Julai kita difahamkan insya-Allah Dr. Sam Pengurusi PN akan turun ke Gambir. Istimewa Gambir ni. Istimewa Gambir. Gambir istimewa. So berterima kasih agaklah dan pimpinan-pimpinan lain daripada MIPP dan Gerakan pun dah menghubungi Datuk Seri Mukhlis untuk membantu. So saya rasa kesepakatan yang ada di Gambir itu saya rasa akan dimainkan di seluruh 32 lagi kawasan. Dan yang tu yang pertama. Keduanya, kalau anda mengundi di Gambir N09 calon nombor 3 Suraya Sulaiman, angkatlah dia sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di Dun Gambir nanti, termasuk dengan rakan-rakan kita lain di 32 kawasan lain yang Perikatan Nasional. Saya rasa mudah mesejnya adalah kita bertanding 33 kawasan, rakyat boleh beri kepercayaan di Johor ni terutamanya Perikatan Nasional, dan insya-Allah kita boleh bentuk kerajaan. Mendengar intonasi Tuan Rafiq, itulah lambang kepada harapan kepada semua pihak termasuk dalam Perikatan Nasional dan juga rakyat Johor lah, supaya kita terus menjadikan pilihan raya ini sebagai satu keputusan yang penting untuk semua orang, terutama dari rakyat Johor. Baik Tuan, terima kasih banyak. Sama-sama. Kami juga insyaAllah akan turun ke sana. Untuk pengetahuan penonton, ini adalah siri pertama untuk panel pertama. Terima kasih. Yang akan adanya panel-panel khusus untuk naratif dan juga podcast pimpinan-pimpinan yang sedang berada di Johor. Ini adalah siri Johor. So nantikan episod-episod seterusnya untuk mendapatkan maklumat yang lebih sahih dan naratif yang lebih tepat untuk Perikatan Nasional. Sekali lagi terima kasih banyak Tuan. Sama-sama. Kita jumpa pada episod akan datang, InsyaAllah. Negeri Sembilan pula lepas ni. Tu dia. Lepas tu Melaka pula. Lepas tu PRU. Lepas tu PRU. Saya silap PRU terus. Mungkin jangan ditipu. Dah sebutlah. Okey, kita jumpa pada podcast akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.